Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. 11 lori kargo bantuan di bawah kempen The Rightful Gift berjaya menembusi Gaza melalui pintu sempadan Rafah semalam. Ketua Pegawai Eksekutif Global Hayat Muhammad Farhan Muhammad Fadil berkata, bantuan kemanusiaan itu menjadi antara konvoi terawal memasuki Gaza selepas pengumuman gencatan senjata 10 Oktober lalu. Konvoi yang diketuai Global Hayat bersama beberapa organisasi kemanusiaan dari Malaysia itu membawa 5,400 kotak makanan asas dan 100 tan gandum dengan nilai keseluruhan bantuan mencecah 2.8 juta ringgit. Yang 11 lori kargo kita hantar ni dalam tempoh 10 hari kita dapat hantar ke sana. Jadi kita dah melihat segala halangan yang ada, apa dia punya prosedur dia, dan insya-Allah itu sebenarnya satu peluang kemasalah untuk kita sama-sama ni. Beliau berkata demikian kepada kru Berita Al-Hijrah di Bangi siang tadi. Jelasnya bantuan kini sedang diagihkan ke kawasan paling terkesan di utara Gaza dan bandar Gaza, iaitu wilayah yang hampir lumpuh sejak serangan besar-besaran 7 Oktober 2023. Situasi itu katanya turut menandakan pembukaan laluan darat yang lebih stabil selepas lebih setahun akses yang sangat terhad membuka ruang kepada fasa baharu penghantaran bantuan dari Malaysia dan Nusantara. Dalam tempoh 2 bulan sahaja, kempen The Rightful Gift telah menyalurkan bantuan bernilai 4.4 juta ringgit dengan memberi manfaat kepada hampir 80,000 penduduk Gaza. Tambahnya, kempen ini menyasarkan penghantaran sebanyak 50 lori lagi sehingga Mac 2026. Alhamdulillah, dengan keberjayaan kita pada bulan November ni, kita mengharapkan bermula bulan Disember, Januari, lepas tu masuk bulan Ramadan dan bulan 3 nanti kita dapat hantar paling minima 10 lori kargo sebulan. Kita dapat makluman antara benda yang besar ialah kita nak dapatkan bantuan dari segi khemah dan juga alas kanvas. Ini antara permintaan mereka di sana lah. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh salurkan ke nombor akaun Pertubuhan Global Hayat. Maklumat lanjut, hubungi dan layari laman web atau laman sosial seperti tertera.